Alright, okay. Assalamualaikum guys. Alright, selamat petang. Okay, hari ni kita ada sebiji Mazda BNT. Alright, dia kembali balik. Alright, untuk Mazda BNT ni dia kembali balik. Yang itunya yang saya ada buat video pasal dia tukar gearbox filter ataupun ATF filter lah. Alright, dia kembali balik sebab dia nak tukar exhaust. Sebab apa dia nak tukar exhaust? Sebab exhaust dia dah bocor guys. Okay, korang boleh tengok ni. Alright, korang tengok kesan minyak dekat sini. Berat juga ni. Alright, okay, ni kesan minyak. Dia dah bocor guys. Okay, so kita tukar satu set terus. Okay, untuk set yang baru, ini set yang baru. Okay, kita guna bukan original tapi yang gap. Alright, insyaAllah gap pun boleh tahan juga. Alright, boleh tahan juga. Eloknya. Yang ni exhaust mounting. Right, exhaust mounting. Alah, dandal lah dia nak bunyi pula lah. Okay, dan ni exhaust mounting, sorry. Yang ini exhaust bearing. Yang ni. Dia boleh pusing-pusing. Dia boleh pusing. Yang ni exhaust bearing dan ni exhaust mounting dia. Dah macam rotary. Engine rotary. Okay. Alright. Okay, siapa-siapa yang ada masalah yang sama, okay, untuk Mazda BNT ke, Wira ke, apa-apa lah insyaAllah. Alright, boleh terus WhatsApp ke admin. Dan siapa-siapa yang nak datang checking, boleh datang ke PZ Motorsport Sunway Ipoh Perak. Alright, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum, bye-bye.